Berita baik kepada warga Bandar Raya Alor Setar sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Keputusan mesyuarat Majlis Penuh Majlis Bandaraya Alor Setar yang bersidang pada 26 Mac 2025 telah bersetuju untuk memberi pengurangan kompaun tempat letak kereta Majlis Bandaraya Alor Setar sebanyak 60%. Kempen ini akan berlangsung mulai 1 April sehingga 30 April 2025. Pihak Embas TV telah menemuramah ahli Majlis Embas berkenaan perkara ini. Baik, pertama tadi dalam susunan mesyuarat penuh kita telah memutuskan satu keputusan yang berita gembira lah kepada seluruh penduduk Bandaraya Alor Setar, iaitu kita telah bersetuju untuk memberikan diskaun kepada kompaun tempat letak kereta lah, tempat parking yang mana siapa-siapa yang pernah dapat kompaun tu dengan kadar diskaun sebanyak 60%. Jadi saya menyeru kepada seluruh yang ada kompaun tempat letak kereta yang daripada tahun 2015 sampailah ke hari ini boleh terus kepada pejabat Majlis Bandaraya Alor Setar. Keping 60%. Ya, sekeping 60%. Saya mengucapkan terima kasih kerana Majlis Bandaraya Alor Setar tak pernah lagi yang diskaun sebanyak 60%. Yang lalu tu kita habis tinggi 50% sahaja. Pengurangan sebanyak 60% ini secara automatik untuk semua jenis kompaun tempat letak kereta, tidak termasuk kompaun yang dikeluarkan pada hari pertama dan kadar minimum RM10. Kompaun ini boleh disemak dan bayaran terus boleh dibuat melalui aplikasi Flexi Parking atau aplikasi Fast Embas yang boleh dimuat turun di peranti mudah alih.